Baru-baru ini, sosok popular Dayan Trisha yang memiliki segalanya, namun hanya satu perkara yang dilihat bagai belum berlabuh, iaitu jodoh. Dayan atau nama sebenar, Dayan Trisha Muhammad Nasaruddin, menjelaskan bahawa dia enggan terburu-buru memikirkan soal jodoh. Hal ini kerana ramai tidak percaya wanita secantik Dayan masih terkunci pintu hati dan belum ada jejaka yang mampu mencairkan hatinya. Bagi penyanyi yang sedang hit dengan lagu Jom Raya itu, tiada apa yang menarik mengenai kisah percintaannya kerana sehingga hari ini statusnya masih solo dan kisah peribadinya sangat membosankan. Malah bukan sengaja mengelak dan berselindung. Hakikatnya tiada sesiapa yang bertakhta di dalam hatinya dan dia juga tidak mencari. Sebaliknya, jika ada jodohnya, maka adalah. Sentiasa anggun, wanita kelahiran Bangi, Selangor itu menafikan dirinya cerewet dalam mencari pasangan hidup. Dayan juga menepis persepsi yang mengatakan bahawa dia hanya dambakan jejaka berstatus dan berkerjaya hebat sebagai calon suami. Sebaliknya, penyanyi yang pernah menyertai konsert jelajah Asia Tenggara bersama penghibur kelahiran Amerika Syarikat AS Sam Tsui pada 2019 itu menyatakan bahawa dia mahukan pasangan yang serasi. Jelasnya, tiada jodoh pada usia 32 tahun bukan bermakna dia terlalu memilih. Sebaliknya, dia percaya pasangan akan menjadi cerminan diri dan mempengaruhi disiplin dan sikapnya. Tambah Dayan lagi, dia belum terdesak hendak berkahwin sehinggakan mahu menerima sesiapa sahaja yang datang dalam hidupnya sedangkan tidak serasi. Mengulas mengenai lagu Jom Raya yang menampilkan Alfi Zumi yang trending sepanjang Aidilfitri hingga mencapai lebih 2 juta tontonan di YouTube, Dayan terharu dengan penerimaan peminat. Dayan juga tidak menyangka percubaan merakam lagu raya ciptaan sendiri dengan lirik dihasilkan Glow Rush dan Elfi Arwis selepas hampir sedekad menceburi bidang nyanyian itu berhasil. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Dayan Trisha bertemu jodoh yang tepat dan terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.